Keduanya dengan maksud penjajahan, gerakan penjajahan yang telah dimulakan oleh negara-negara Eropah sebaik saja selepas khalifah yang terakhir, khalifah Islam yang terakhir iaitu Osmaniyah jatuh atau ketika itu mereka sudah lemah. Jadi penjajahan dilakukan oleh negara barat secara ekstrim, secara bersungguh-sungguh ke seluruh negara Afrika dan juga negara Asia, terutama bekas negara-negara atau negeri yang pernah mendapat perlindungan daripada Osmaniyah. Jadi apabila Osmaniyah tidak ada, kenanya maka negeri-negeri umat Islam seumpama ayam, anak ayam yang tiada ibu. Waktu mereka bebas daripada serangan daripada musuh-musuh mereka yang memang benci kepada Osmaniyah dan benci kepada Islam. Sebab itu gerakan penjajahan kolonialisme ini bukan satu benda yang berlaku secara tak sengaja, tapi satu perancangan yang cukup besar kerana kebencian mereka kepada negara Islam, satu kebencian yang berasaskan pada perang salib yang disambung semula dalam penjajahan ketika itu. Bila Osmaniyah telah jatuh, berarti tidak ada lagi pelindung kepada negara-negara umat Islam, termasuk tanah Melayu ketika itu. Sebenarnya mereka dilindungi oleh Osmaniyah yang cukup kuat. Tapi bila Osmaniyah jatuh ataupun semakin lemah, maka mereka tidak ada pelindung lagi. Yang pertama ialah kerana kebencian kepada Islam. Yang kedua ada faktor ekonomi, iaitu mereka melihat bahawa negara-negara umat Islam kebanyakannya ialah negara yang sangat subur dan diperlukan mempunyai hasil mahsul yang cukup banyak. Kerana itu tanah Melayu dianggap oleh British sebagai tanah jajahan yang paling berkualiti, yang paling disayangi. Dan disayangi maksudnya yang paling sukar untuk dilepaskan. Kenapa? Kerana hasil mahsul yang ada di tanah Melayu telah membiaya pentadbiran British di seluruh negara yang dijajah dan juga di Eropah sendiri. Dan faktor agama tadilah yang pertama tadi disebut, kerana mereka